Okey. Hari ni kita akan review sebuah motor KTM RC390. Ini model V3 ya, V3 model V3. Memang cantik. Sini banyak perubahan yang diorang dah buat banyak dah. Antaranya ni exhaust. Exhaust terbaru. Design terbaru, memang cantik. Lagi dilengkapi dengan brake by Brembo, by Bri. Siap ABS lagi. ABS depan belakang. Kira design kali ni dia nampak lebih gempok sikit sebab dia nampak besar di hadapan ni. Lepas tu dengan rekaan seat fabric yang terbaru. Dia tak pakai seat macam yang model sebelum-sebelum ni, dia pakai seat macam lain sikit. Ni dia lain seat, dia fabric. Nampak lebih empuk. Suspension depan dia pakai WP lah. Tu boleh je. Dia punya instrumen dia semua Panameter TFT memang cantik lah yang model baru ni. Okey, sekarang ni kita cerita tentang harga dia pula. Memang mampu milik lah. Deposit serendah 1,000 boleh keluar dah. Buat kawan-kawan yang mana minat nak beli, boleh komen-komen.